Ketat wajah bapak kau. Nampak ke? Hei, tepi. Ni apa? Ni ambil gambar ke? Ini video. Oh, video. Ya. Video balik. Sini. Kau Sebelah vlog. sini. Kenapa baju kau macam ni? Okey, betul. Okey, ambil gambar dulu. Sana, tengok. Aku apa mana? Hello. Ni. Yang kau bang. Tujuh belas. Dah dah jom. Biarkan tu. 10 second. Ayah sini, berdiri betul-betul. Kau depan sikit lagi. 4 3 lagi. Okey. Pergi tekan Yang bulat tu. Tekan pelan-pelan Dah. Pandang betul. Serius, berdiri tegak. Tegak tak Tak payah apa. tangan dulu. Tegak dulu. Lagi sekali. Gila. Lagi sekali tegak. Muka serius dulu. Belakang lagi. Lagi sekali. Tekan tangan. Tengok depan. Lagi. Berdiri pula. Siapa Kat berdiri? situ. Kita berdiri kan? Okey, tangan kiri cepat. Okey dah. Nanti kejap. Nanti kejap. Tukar. Tukar pula. Berdiri. Dari situ. Diri. Pasal ni pun boleh lah ya. Mana? Okey dah, tak apa. Dah. Cepat, salam raya. Hari raya berapa? Ha? Acah acu? Tu dah rekod Dah. Hari ni hari raya yang ke-11. Tapi kita treat as hari raya yang pertama. Ya, sebab kita tak pernah lagi sambut raya sama-sama. So, ini adalah baju raya kita yang sepatutnya hari raya pertama. Dan ini adalah hari raya pertama kita. Ya. So, kita orang nak ucapkan selamat Selamat Hari Hari Raya. Raya. Maaf zahir batin. Lagi apa? Okey, sekarang ni kita ada vlog raya untuk diorang salam raya. Oh, okey. Ya. Kita Siapa nak dengar. salam dulu? Ambil kamera mami buat sini. Ambil lah. Abang dulu lah. Ambil kamera mami buat sini. Cepat. Tak nak duit raya. Angkat kat sini, Ayah kita kasih elok. dulu duit raya pada Abil. Saya nak kasih pada orang dulu. Tak. Abang. Selamat. Duduk. Tunduk. Ya. Apa? Selamat Hari Raya Ayah. Maaf. Zahir batin. Kalau Malik ada buat silap, cepat. Kalau Malik ada buat silap, Kalau malak ada fasih. Malak? Kalau ada malak wasilap. Ayah maafkan Ayah maafkan Ayah kalau terkasar bahasa, kalau terpukul ke, buat Malik nangis, ayah pun minta maaf tau. Setahun sekali, bukan tiap-tiap tahun lah. Tapi kalau budak jadi budak baik, insyaAllah. Tapi doakan, Mami dengan Ayah doakan kau jadi budak baik. Okey? Jadi contoh untuk adik kau, Kabil. Ni duit raya tahun ni punya. Cakap apa? Terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Ayah. Maaf zahir batin. Okey. Boleh buka? Pulang lah nak buka. Sabar dulu. Mami sebelum salam mami kan? Belum salam Mami lagi. Okey. Okey, Abil. Cakap apa? Salam. Selamat. Sedih? Selamat Hari Raya. ID itu kan maaf zahir batin. Duduk betul. Abil minta maaf Ayah. Minta maaf. Tengok Ayah, tengok. Sedih. Kalau Abil buat salah, Ayah maafkan, okey? Cakap apa lah ni? Kalau Abil kalau Abil buat salah,
Abil buat salah. Habis nak nangis Abil buat salah. Ayah maafkan. Cakap macam tu. Ayah. Ayah apa yang buat Salah. saya? Ayah. Maaf saya. Okey. Ini dek raya Abil. Ayah pun nak minta maaf Abil. Kalau ayah pukul ke, ayah terkasar bahasa, ayah cengking kau, ayah minta maaf tau. Okey? Jangan ambil hati. Okey? Ni okey. Ni dek raya kau. Cakap Nak apa? nangis? Maaf ayah. Sama-sama. Nak nangis? Eh. Okay, sekarang minta maaf kat Mami pula. Tapi tak baju panjang. Okey. Oh, kena dah. Lagi banyak dosa lah Mami. Okay. Sedih lah. Taruh dalam poket. Memang Poket, lah. taruh dalam poket bawah. Abil songkok. Okay. Duduk macam biasa. Duit raya? Tak ada. Tu semua sama-sama lah. Mami raya lah. Mami tak kerja. So, you tak boleh lah minta duit raya kat Mami. Bawa duduk bawah. Duduk macam tadi juga. Malah selalu panjang. Okey. Kalau nak nangis-nangis je. So, Cepatlah. cepat. Sama juga macam tadi. Selamat Hari Raya. Tapi dah nak banyak-banyak. Cakap. Selamat Hari Raya. Maaf lahir batin. Okay. Abil Terima Malik. kasih beranak ke adik. Cakap. Terima kasih. Adik sedih. Adik sedih. Adik sedih dah. Okay, Ami pun minta maaf tau. Kalau Ami ada marah Alik, suruh-suruh Alik selalu. Terima kasih sebab temukan Ami selalu. Jadi hero Mami waktu ayah tak ada. Ya? Ya? Alik sedih. Akhirnya air mata kau keluar juga. Peluk Ami. Cakap apa? Selamat? Selamat Hari Raya. Oh, Mami minta maaf ya, kita raya lambat sikit. Tak apa kan? Okay. Abil. Yum. Still. Okay. Salam Mami. Cakap apa? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maafkan Kabil. Maaf saya tapik. Okay. Kalau Abil buat salah, Tak ada buat saya. buat Mami nangis. Buat mami naik. Ambil sedih ke? Ha? Ambil nak nangis? Ha? Nangis je. Nangis je Bil. Tak kisah. Sayang dengan Mami ya. Terima kasih Bil. Sebab raya dengan Mami. Maafkan Mami dengan Ayah sebab tak dapat balik kampung bawa Abil. Tak dapat bawa raya kat kampung. Lagi? Abil sedih? Tapi dapat bawa pergi Legoland Abil sedih? Abil nak nangis? Nangis lah. Nak nangis lah. Apa tak nangis pun? Okey Alright. Peluk Mami. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ya, jangan sedih ke? Dah. Sekarang ni Mami Ayah tak payahlah. Tak pergi tak payah record. Tak tahu. Ya ni. Buka. Dapat apa itik? Dapat apa itik? Tak payahlah tanya. Korang Ya. di Singapura dapat? Abang selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Ayah. Ayah minta maaf Di sebab Singapura. Dalam itu tukar dapat $6. RM6. Tak tahu. saya minta maaf sebab So dalam ada berapa? sayang tantrum sejak akhir puasa sampai lepas raya. Saya minta ampun, minta maaf. Jadi 6 dengan 6 ada berapa? Nah. Ayah pun minta maaf Sebab apa? kalau ayah terkasar bahasa. Kalau ayah ada tengking ke, suara tinggi ke. Ada ke? Ada. Masa bila? Dalam phone? Dalam phone. Kalau kadang-kadang kita keluar, buat muka. Abang mengaku itu salah abang kan? Kalau abang salah-salah lah. Kalau abang kan Tak tersilap. betul, memang itu memang salah abang. Ayah je pergi tukar. Bukan hari lah, ayah kan nak pergi kerja. Bukan hari lah. Pastilah bila kita off. Lepas tu lagi abang banyak salah. Kau dapat. Cakap lagi. Abang banyak salah kat sayang. Abang dah buat salah lah. Abang dah buat banyak salah dengan saya. Tu kalau tu minta maaf betul lah. Abang minta maaf. Ayah kata kalau Okey. kau dekat waterpark. Tadi Ayah minta maaf. dengan tambah 12.
hope to be a good husband to you and a good father to the kids. Bukan selalu. Tiap-tiap tahun pun kita buat ada salah. Kita ada buat salah. Betul? Kan? Tapi tolonglah jangan waktu bulan puasa. Benda tu sensitif tau. So, raya kita dah habis. Mami akan masukkan video-video, bukan video lah, gambar je kot. Yang masa kita pergi, apa yang kita buat waktu raya. Sebab waktu raya, kita orang tak beraya. Kita orang duduk kat rumah je. Malam je main bawa diorang cari mercun. Lepas tu diorang main kat bawah. Lepas tu, sana habis. Lepas tu, dah hari raya keempat tu, sepatutnya kita ambil gambar sama-sama. Mami dah stress, Mami bawa anak pergi Legoland. Bawa pergi Legoland straight 4 hari. And then diorang terus masuk sekolah. Bila diorang masuk sekolah, 12 ringgit. Amboi. Lepas tu bagi Mami balik duit tu. Lepas tu, hari ni, hari Selasa. Semalam diorang sekolah, hari ni hari Selasa baru kita buat video raya. Pakai baju raya. Mami ada satu lagi baju. Mami kan nak tukar. Ambil gambar dengan ayah tapi takut. So tahun depan siap-siap beli baju warna yellow, soft yellow. Sebab kita nak balik kampung, ayah kau dah siap-siap beli baju untuk tahun depan. Advance. Sebenarnya baju ayah ni baju raya tahun lepas yang dia tak pakai pun. Sebab tu lah semuanya kena beli pink. Semua anak-anak kena pakai pink. Lagi apa? Nah, ni duit raya sayang. Jangan tunjuk dia. Duit raya dia. Duit raya sayang. Terima kasih. Duit raya sayang. Jangan tunjuk. Nanti mak tahu. Lepas tu itu saja. Janganlah tunjuk berapa ratus. Berapa ribu bagi? Berapa ribu? Dalamnya ada 1,500. Masih abang. Dah lah, nak kira duit.